Dan ku bisikan rasa kata pakai dalam rasanya berat. Ku rasa penuhnya sampai ku menik rasa lega. Kau pun merasa lega. Ku sampai di sana. Projek santun masyarakat iaitu Bahasa Ceria Inklusif Satu Bahasa Satu Hati telah dijalankan pada 17 Disember 2025 yang bertempat di Pusat Jagaan Titian OKU Nur Rawang. Kumpulan sasaran bagi projek ini ialah golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Sarapan pagi telah diedarkan terlebih dahulu kepada para penghuni sebelum aktiviti dijalankan. Kami memulakan dengan aktiviti senaman ringan bersama para penghuni untuk meningkatkan fokus dan semangat mereka. Aktiviti yang pertama dinamakan sebagai Poket Simpulan Pintar, iaitu para penghuni akan belajar mengenai simpulan bahasa. Aktiviti mewarna simpulan bahasa juga dijalankan untuk meningkatkan kreativiti dan imajinasi para penghuni. Okey, macam ni. Cantiknya. Mana? Asyik. Tunjuk. Wah. Mananya? Kaki ayam. Selain itu, terdapat juga aktiviti yang dipanggil sebagai ATM perumpamaan, iaitu para penghuni perlu menyusun perkataan sehingga menjadi satu perumpamaan yang lengkap. Depan sekali. Depan. Pantun di Laut Ajaib juga turut diadakan bagi memperkenalkan kepada para penghuni tentang cara membaca pantun yang betul. Pantun. Nak dapat ke? Tak. Okey. Asal nak baca? Okey, pergi baca. Ikan sepat, ikan cari-cari. Ikan cari. Ya saya kerja berfaedah umur yang kedua bagi insan. Di samping itu, terdapat juga aktiviti syair yang iaitu para penghuni akan membaca syair dan mengenal pasti maksud tersirat bagi syair tersebut. Pandai. Pandai. Jadi satu lagi kita Aktiviti yang terakhir ialah melodi peribahasa, iaitu para penghuni akan menyanyikan lagu yang mengandungi peribahasa sambil diiringi dengan muzik latar. Okey, program ni apa yang kita perhatikan impak dia ialah kita dapat orang kata pendedahan bahasa Melayu kepada penghuni lah. Lagi satu, kita dapat tahu orang kata dedah kebolehan penghuni tu daripada kita tak tahu yang dia tu sebenarnya reti membaca ataupun tidak. Daripada program ni tadi kita tahu ada yang boleh membaca, ada yang boleh bersyair, ada yang boleh berpantun dan boleh menulis. So sebenarnya program ni bagus sebab kita boleh tahu potensi OKU ni tahap mana, so takat mana yang diorang minat. Jadi program ni sebenarnya berjaya. Alhamdulillah. Berjaya. Pelaksanaan program ini telah memberi kesedaran kepada kami bahawa kekurangan bukanlah satu penghalang untuk menuntut ilmu dan kasih sayang merupakan kunci utama dalam menyantuni insan. Bahasa Ceria Inklusif